Jangan mengaku kau orang Kelang kalau tak pernah jejak kaki ke kafe yang ada selfie studio ni. Kafe ni bukan biasa-biasa tau. Berhadapan dengan stesen KTM Kelang, ada satu kafe yang bernama Ruang yang style gila dengan konsep vintage dan klasik. Barang antik penuh satu kafe memang ngam untuk yang suka ber-OOTD. Lagi satu yang buatkan kafe ni unik, kalau korang ada anak kecil, mesti diorang excited gila sebab dekat sini pun ada ruang main dengan kucing. Comel-comel semuanya. Istimewa untuk pelanggan Ruang sahaja, korang akan diberi 5 minit photoshoot di selfie studio kafe Ruang ni. Tinggal naik je kat tingkat atas, korang boleh masuk selfie studio yang lengkap dengan pelbagai jenis kamera. Untuk RM30 dan 15 minit, korang boleh ambil sebanyak mana gambar yang korang nak, and korang akan dapat digital copy dan 2 gambar printed tau. Sambil tunggu-tunggu gambar nak siap tu, korang boleh lah turun makan dekat bawah. Kat sini pun ada banyak menu makanan. Yang kita orang cuba ni mi siam ayam goreng. Sambal dia memang pedas, manis. Ayam pula rangup. Nasi lemak ayam goreng dia pun tak nak kalah weh. Portion besar, memang puas hati. Yang ni egg toast dengan harga RM6.50 je. Paling win, latte dia berkrim, pekat, memang layan lah weh. Rugi tak rugi kalau tak pergi? Dah tahu kan? Jadi jangan tunggu dah viral baru nak datang. Jadilah yang pertama upload gambar cantik dari kafe ni. Kita kasih enjoy!